Pertamanya kita letak umur kita nak meninggal dunia. Kita nak mati umur berapa? Jadi apabila kita letak umur kita nak mati, kita akan tahu baki umur kita sekarang. Kalau kita umur kita ni 40, maka kalau kita nak mati umur 60, berapa tahun lagi? 20. Kalau kita umur 60 dan kita nak meninggal umur 70, berapa tahun lagi? Ada 10 tahun. Maka daripada sini kita tahu 10 tahun ni kena buat apa? Yang keduanya, kita nak tahu hari apa kita nak meninggal dunia. Kalau tanya Ustaz tadi, Ustaz nak meninggal hari Isnin. Kalau ada orang yang pula nak meninggal hari Jumaat, silakan. Kenapa nak pilih hari Isnin? Kerana apa Ustaz pilih hari Isnin? Kerana Nabi SAW meninggal hari Isnin. Dan yang keduanya, apa niat Ustaz? Ustaz nak mati dalam keadaan Ustaz tengah puasa. Jadi antara amalan yang terbaik adalah berpuasa. Amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala suka, iaitu berpuasa. Boleh apa tak? Perjalanan kita tu. Yang ketiga, kita nak mati dalam keadaan lagu mana? Kalau tanya Ustaz lagu mana dalam keadaan Ustaz nak mati, ketika mana Ustaz duduk mengajar, kita nampak Israel alaihissalam, ketika kita nampak, kita tahu dah. Itulah saat Allah buka hijab untuk kita tengok. Tak lama dah ni, maka kita minta izin dengan ahli Jumaat untuk kita solat. Semaya 2 rakaat. Sudah semaya, kita pun duduk sini. Pakai Al-Quran. Kita baca ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pakai Al-Quran. Jatuh, mati ni jatuh. Cukup. Lagu mana dalam hidup kita? Kita susun lagu mana, kita nak lagu mana. Ya Allah susun yang terbaik. Boleh faham tak? Kita kena ada penyusunan. Lagu mana kita nak susun hidup kita. Ini bonus. Berapa orang akan solatkan jenazah kepada kita? Kena ada amount tu. Kerana nak buat apa kan? Nak 1000, tulis 1000. Kiranya 1000 itu tak dapat. Manusia tak dapat. Allah akan ganti insya-Allah dengan malaikat. Kita ada berapa yang kita nak. Insya-Allah Allah Maha baik dengan kita. Dia akan buat kita ni supaya kita ni ada perjalanan hidup yang terbaik. Jadi daripada situlah kita faham kita sebenarnya sedang menuju mati. Berasa dekat ada dengan mati dengan kita kalau kita susun lagu tu. Masa dekat.